Tabung Haji TH menasihatkan jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata ketika ini jemaah perlu memberi tumpuan kepada penjagaan kesihatan dan persediaan menghadapi wukuf di Arafah. Muhammad Hisham berkata, pakej ziarah rasmi yang dipantau TH hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Justru kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada pihak tabung haji sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan di kemudian hari. TH juga sukar memantau keberadaan jemaah yang mengikuti pakej persendirian tanpa pendaftaran rasmi selain mereka juga berdepan risiko ditinggalkan atau dikenakan bayaran tambahan. Semalam pakar rujuk haji Dr. Muhammad Sirajuddin Siswadi Putra Muhammad Syith berkata, jemaah haji yang keluar dari Mekah melebihi 2 marhalah seperti ke Taif sebelum hari kemuncak haji dan gagal berniat ihram haji atau umrah ketika masuk semula ke Tanah Suci boleh dikenakan dam is'ah tertib dan takdir iaitu wajib menyembelih seekor kambing. Ini susulan terdapat segelintir jemaah haji Malaysia yang telah menyelesaikan ibadah umrah dilaporkan keluar dari Mekah menuju lokasi melebihi 2 marhalah atau lebih 81 km seperti Taif bagi tujuan ziarah sebelum hari wukuf.